Lepas kena GERD, kenapa jadi anxiety, badan sakit-sakit? Save video ni and jom borak GERD dan fahamkan situasi ni. First thing yang you kena faham is, ni bukan lepas GERD tau. Tapi you still ada GERD sebenarnya. Kenapa? Sebab you tak pernah rawat dengan cara yang betul tau. That's why you still ada simptom GERD ni. So macam mana sebenarnya benda anxiety ni dia berlaku? Dua sebab dan dari dua punca utama GERD ni, I akan explain dalam video ni. Macam I selalu bagi tahu you guys, dua punca utama GERD ni is you punya sistem penghadaman and otot LESU. Dari sistem penghadaman punya side ni, anxiety ni dia berlaku sebab you lack of microbiome dalam usus you. Microbiome dia macam bakteria baik lah. And you need to understand juga yang usus kita, our gut ni is our second brain tau. Yang tu daripada sistem penghadapan punya part. From otot LES punya side pula, bila you punya otot LES ni dia lemah, acid perut ni dia akan naik dan irritate kita punya area tekak ni tau. And it's the same place yang ada banyak saraf yang penting untuk badan kita, termasuklah yang rasa sakit badan tu. Dia akan serang saraf tu tau. And yang anxiety tu pula dia berlaku sebab kat area tekak kita ni ada satu saraf kita panggil sebagai saraf vagus. Yang tu yang kawal anxiety ni apa semua sebenarnya. Bila saraf vagus ni dia kena stomach acid tu, yang tu yang menyebabkan you ada anxiety. Borak GERD, fakta only.